Tapi kat saya lah dia bagi kat pegawai. Saya tanya pegawai kata, Ustaz, saya bagi kat orang lain yang memerlukan. Orang kata, tak bagilah. Tapi tak apalah. Nak buat je dah. Saya pegang satu prinsip Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid pernah sebut. Ayah boleh ambil benda ni lah. Prinsip dia mudah. Kita kalau bagi kat orang, kalau boleh usahakan, jangan ambil balik. Satu. Yang kedua, jangan ambil balik baki dia. So, kita kalau boleh, ibu-ibu pun semua boleh buat. Kita kalau bagi kat orang, kalau boleh nombor satu, jangan ambil balik. Yang kedua, jangan ambil balik baki dia. Contoh macam ni lah. Bagi kat bini 100. No. Tapi market lah. 100. No. Dia pun pergi beli. Balik-balik dari tabang ni ada RM10 lebih bang. RM10 lebih. Keep the change. Boleh ni lah. Maknanya jangan ambil. Kalau anak bagi pun, noh. Ayah, ni beli dah barang ni. Ada baki RM3. RM3. Ialah buat tabung ke apakah. Latih diri, jangan ambil. Pokoknya bagus lah. Ni rahsia dia. Ibu-ibu kalau boleh ambil nah, habaq kat anak-anak perempuan kita hak nikah. Ni rahsia dia. Sayyidatina Aisyah sangat mengambil berat suatu perkara yang membuatkan Rasulullah SAW gembira. Rupanya antara satu rahsia kenapa Sayyidatina Aisyah ni disayangi. Salah satulah Sayyidatina Aisyah ni ada perangai. Perangai dia suka buat benda yang Nabi berkenan dia dan mengelak suatu yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Benda hak Nabi tak berkenan, dia tak buat. Rupanya perangai ni kena ambil. Ayah ada anak perempuan kahwin. Sebab hang kalau duduk di rumah, hang ada laki, apa laki hang kenan, hang buat. Apa yang laki hang tak kenan, hang jangan duduk terbiang buat tau. Jangan buat ikut suka. Tak cerah saya. Laki saya ikut suka saya nak buat apa pun. Betul. Kita boleh buat apa saja yang suka. Tapi nak boleh sayang dia tu, silat-silat ribulan tak dapat. Tambahlah saya duduk sebut selalu, reba dah. Tak senang no. Dah dapat reba orang laki ni kan senang. Saya buat contoh loh. Kalau ibu-ibu nak tahu suami reba tak reba, balik tanya. Tanya kan apa? Tanya. Abang reba dah kat saya. Tanya soalan tu Kalau suami kita jawab straight, dia kata, aku reba kah hang? Mana dia reba semua? Tanya soalan tu Abang saya dia tak reba tak masuk syurga tau. Semayang tercebuk sendi pun, tarawih buat 20 rakaat kali pun, dia tak reba tak masuk tau. Dan nak tahu kan susah, balik tanya Abang reba dah kat saya. Kalau dia jawab straight, reba tu. Okey lah, kira okey lah. Tapi kalau dia jawab kono, dia jawab tapi dia kono. Abang reba dah kat saya. Tanya apa soalan tu kan? Siapa lagi aku dah reba? Hang seorang isteri aku. Kalau aku ada tiga lah aku reba. Dia jawab tau. Tapi dia kono. Ibu-ibu kena hati-hati tau. Dia ada benda dia duduk merangkam lah hati dia tu. Cuma kita tak tahu benda apa. Dia ada benda dia duduk merangkam sungguh tu. Pasal orang lelaki ni sikit-sikit dia tak ambil pot sangat. Sikit-sikit ni dia tak peduli sangat. Tapi kalau dia merangkam semua benda tu, dia jawab dia kono tu. Try balik tanya. Sebab takut-takut selama ni kita duk buat benda yang dia tak suka. Dia tak suka benda tu, kita duk buat. Dia tak kenan benda tu, tapi kita buat macam kita tak tahu. Ibu-ibu clear dah tajuk ni. Ibu-ibu selesai hebat ni. Saya minta point ni balik habaq ke anak-anak kita yang mendirikan rumah tangga. Takut anak perempuan kita ni buat ikut suka. Dia kahwin dengan suami, dia rasa suami tu dia punya, dia buat ikut suka. Akhirnya suami dia duk merengkam lama pula tu. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kahwin, duk merengkam. Siapa suami tak cakap Azak? Suami kalau dia kata, kalau saya cakap Azak, cakap ni cerita ni duk dengar dah lah. Saya walaupun jadi ahli parlimen, saya masih lagi kaunseling. Cerita orang nikah, cerita orang cerai talak 3 pun main tanya. Macam-macam. Tak apalah. Tapi point ada yang cakap, tak. Kalau saya cakap, saya tak kenal benda ni Azak saya cakap sepatah dia balas tu Azak, tak larat dengar. Dia tak luah kat isteri dia main luah kat kita. Tu yang saya kata tanya. Dah Ustaz, baru ni minta maaf dah kaya Ustaz. Minta maaf. Dia pun sebut, tak apa, tak ada dosa apa, tak ada apa. Tak ada dosa. Tu mulut. Ya, tidak ada merangkam itu.